Ini syurga. Orang yang tak beriman, dia nampak sini je. Perempuannya, anaknya, keretanya, emasnya, peraknya, kebunnya. Hati dia buta, tak nampak belakang dunia ni. Orang beriman, mata dia tengok mana? Turun tengok sini. Sebab itulah kalau sahabat bila Nabi isytihar perang, dia tak nampak di sini, terus nampak sini kan. Walaupun baru kahwin, walaupun dia masih kanak-kanak. Hati dia, sebagaimana yang Allah terang dalam Quran, terus nampak kat sini. Bila nampak kat sini, sini mati ke apa, tak ada apa. Boleh? Samalah bila kita nak solat kan. Kenapa ada orang boleh pergi solat Jumaat setiap waktu, 5 kali sehari, solat sunat lagi, solat malam lagi kan, solat duha lagi. Kenapa? Bukan dia tengok sini, dia tengok sini. Kalau tengok sini, kita kira, boleh tak satu rekat aja witir? Kan? Sebab apa? Penat. Banyak urusan. Tapi yang orang beriman nampak kat sini, dia akan buat sebaik-baiknya.